Ya. Nak miso aiskrim satu. Siapa nak? Lah, 2. Siapa nak? Mama nak tak? Lagi satu. Macam mana nak sebut nama kedai? Misui. Misue, bukan miso. Misui. Misui. Oh, cepatnya. Oh, very fast. Memang cepat. Oh, ni ayam je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lagi ni dia tak sekeras macam memunyu. Tapi dia rasa sawit lah. Yang tu tak ada rasa sawit. Hello. How do you pronounce the name of the shop? Is it Mitsui or Mitsu or Mitsu? We are trying to. Misha. Right. Oh, Misha, not Mit. Yeah. Misha. Alright, enjoy. Yeah. Okay. Misha. Misha. Sikit apa? Lain sikit lah. Misha. Dia pandai. Betul. Mishue. Betul lah mak. Tapi Mishue. Cash only. Okay, egg waffle lah. 9.5. Egg waffle RM9.50. Strawberry egg waffle, ice cream. Siapa nak apa? Egg waffle nak original satu. Dengan Muhammad kan nak? Siapa nak ice cream? Siapa nak ice cream? Dengan ice cream, egg waffle. Tak ada topping lah, topping harga sama je RM9.5. Strawberry. Air mama nak air? Lemonade zesty. Lemonade zesty. Egg waffle apa? Nak ice cream tak? Tak nak. Okey, itu je. Pakai QR boleh kan? Bagi. Ada member tak? Tak ada. Nak nombor pun boleh? Boleh? 019 Dapat ice cream full peach. Nak claim sekarang ke? Nak masal ke vanilla? Nak masal ke vanilla? Vanilla. Dia yang ni. Masa tu tak? Kod. Oh, matcha. Okay. Siapa nak? Siapa nak? Matcha ke vanilla? Siapa dah? Oh, vanilla. Vanilla. Macam mana jadi member? Ha? Macam mana Saya dah daftar dah. Bagi nombor tadi dengan nama. Lepas kalau nak member, harga murah. Beli ice cream kau 2 dapat RM8.50. Harga asal RM10. Mek, siapa nak makan ice cream tu? Tak tahulah, dah bagi free. Ya, nanti. Ayah makan? Ayah tak banyak. Hai. Baiklah. Rasa. Umi nak ke? Kita kongsi lah. Mama dah nak. Tak suka juga. Kita rasa. Mama you. Tak apa biar ayah buat. Kerasnya. Nanti kena cair sekejap lah. Kerasnya. Kita makan sebelum dicair. Ada cair. Habis satu. Sama je rasa macam mixed-way. Tapi ni kurang manis. Sama. This is a mime. Oh, hello, Wakakela.